Dalam pandan nak 4 bekas nak, jadi muka nak 4 bekas, dalam jagung nak. Kira macam mana bang? Kira ni 5 ketul RM3. 5 ketul RM3. Satu jenis. Kalau nak campur saya bagilah 2 jenis. Nanti kalau dia ambil satu box tu saya boleh lah bagi ketul. Oh, kira kalau satu box tu kalau 5 ketul dapat ketul. Dapat lah kalau macam dia nak satu kotak je kan. Kalau tak banyak lah saya mengangkat salam. Berat salam ni. Jadi orang datang terlalu ramai sangat, tak buat kan. Stok satu jenis. Kalau 2 jenis tu saya kalau lagi. Yang ni flavor apa bang? Mana? Yang saya buat ni. Ini Seri Muka Pandan. Seri Muka Pandan. Yang kapal ni Seri Tepung Talam Keladi. Yang ni keladi. Ya, sorry. Yang ni? Ini talam jagung. Yang ini tepung talam suji. Yang ini tepung talam pandan. Yang ini tepung talam gula merah. Dah. Yang ini tepung talam cendol. Bawah dia cendol lah. Yang ini Seri Muka gula merah. Atas dia gula merah. Gula merah. Yang ini Seri Muka, tapi atas dia pandan. Talam Tepung suji. talam suji. Yang ni flavor apa? Yang ini tepung talam pandan. Tepung talam pandan. Tepung color ini saja. Dia ada tepung talam. Ni gula Melaka Gula merah dengan ni. Ini gula merah bukan gula Melaka eh. Gula Melaka dia lain rasanya. Keladi. Ini flavor keladi. Bawah dia memang ada keladi ya. Cendol. Cendol? Ya, cendol lah. Ya. Cuma tak ada ais batu je. Aduh, ais batu mah. Ini cendol. Talam cendol. Talam cendol. Lawan cendol. Okey. Betul-betul cendol. Dia tak ada perasa. Memang. Okey. Ini pandan. Tepung talam pandan. Tepung talam pandan. Seri Muka kan. Seri Muka gula merah. Ini pandan ni. Apa bang? Seri Muka pandan ni. Seri Muka pandan. Yang belakang tu lah. Kalau orang kedah, dia peluk sekali. Ya. Seri Muka pandan. Ada berapa nak? Dua bekas je. Seri Muka gula merah 2 bekas je. Bungkus sekali ke? Ya. Nak bungkus sekali ke nak asin-asin? Sekali pun tak apa. Abang, Seri Muka gula merah bang? Seri Muka gula merah ke? Tak nampak. Dia satu rutin. Ha? Abang, Apa kat atas? ya, akak tengok mesti lah ni. Ya. Tepung salam kan?